Korang nak jemput Wokmo semua, sama-sama kita menyaksikan perlawanan akhir bola sepak MSSD Daerah Temerloh 2026. Perlawanan akhir bola sepak MSSD Daerah Temerloh bagi bawah 15 tahun akan dilaksanakan di SMK Lancang pada 19 Jun 2026 pada pukul 8.45 pagi. Untuk MSSD Daerah Temerloh bawah 18 tahun akan dilaksanakan di Stadium MPT Temerloh pada pukul 4 petang 19 Jun 2026 bersamaan hari Jumaat. Mohlah kita ramai-ramai memeriahkan lagi perlawanan bola sepak ni. Kau nak tengok ke sekolah mana hok handai tu?